So hari ni kita nak continue kita punya chapter, iaitu hari tu kita dah habis dekat kita punya Adobe Premiere. So hari ni kita nak tengok introduction untuk kita punya DaVinci Resolve. Alright, okay. So boleh minta you guys buka you guys punya DaVinci Resolve. DaVinci Resolve boleh dapatkan dekat internet, tak payah crack, memang download for free, memang dia akan bagi full version free. Alright. Boleh download DaVinci Resolve yang sekarang ni version 19. Okay, saya akan share screen. Windows. Okay, boleh nampak kat screen Boleh. Okay, right. Okay dah buka? Dah buka. Okay, right, okay. So, bila first, okay, saya minta maaf, saya tak tahu version PC macam mana. Adakah version PC bila you guys buka, dia akan dapat macam saya ni? Dia akan keluar pop-up menu. Sama alright. Okay. So sedikit introduction untuk DaVinci Resolve. Macam saya ada bagi tahu sebelum-sebelum ni, DaVinci Resolve adalah salah satu software yang asalnya dulu sebenarnya adalah satu software yang digunakan untuk kita nak buat color sahaja. Okay, maksudnya kita edit dekat software-software lain, lepas tu last final sebelum kita nak buat coloring, dia akan menggunakan DaVinci Resolve untuk buat color sahaja kepada semua filem-filem, stock filem yang ada lah. Okay, so because of orang kata apa, mungkin developer dia begitu, dia kata kenapa why don't kita create software yang memang kita boleh edit instead of kita buat color saja, dan kita minta orang untuk move daripada software tu, fokus kepada software kita, dan kita memang boleh dapat banyak user lah. So on the first move, diorang memang tukar, diorang convertkan daripada normal color punya software sahaja semata-mata, lepas tu diorang boleh edit tu pun sekadar potong, lepas tu buat color, lepas tu export. Lepas tu dia evolve sampailah sekarang ni barulah orang kata apa, dia dah boleh buat complete lah. Dia boleh buat edit, dia boleh buat potong, dia boleh buat color, dia boleh buat grafik, dia boleh buat audio, and then last sekali kita boleh export lah untuk final. Jadi tak payah tukar-tukar pada software lain. Satu software ni merangkumi semua dekat dalam ni. Alright, okay. Dan dia ada dua version sebenarnya. Okay, untuk DaVinci Resolve dia ada dua version. Satu version adalah yang kita download ni, yang kita pakai ni, iaitu full version yang normal kebiasaannya. Dan ada satu lagi adalah version yang paid version lah. Paid version tu dia membezakan dengan yang ni. Dia paid version tu dia more on kepada professional punya level. Satu, kita kena bayar untuk kalau kita nak connectkan dengan cloud. Lepas tu kalau kita nak connectkan dengan kita punya sistem dan sebagainya adalah online tu, itu kita kena bayar lah. Okay. Tapi kalau sekadar kita buat sendiri, kita personal, kita edit sendiri, memang tak ada isu, boleh pakai apa semua yang ada dekat dalam software ni. Alright, okay. So for the first time, bila kita buka kita punya software ni, kita akan dapat this kosong lah. Sebenarnya punya kosong, saya punya ni dah ada sebab ada few project memang saya dah buat kat sini. Okay, so dia akan jadi kosong, dia akan ada untitled, lepas tu bawah tu ada export project, import new project ataupun open. Alright, okay. So normally kita akan setkan kepada new project lah. Okay, kita tekan yang kat bawah tu, belah kanan bawah tu ada new project, kita boleh tekan pada new project. Bila tekan pada new project, kita boleh namakan kita punya project based on apa yang project kita tengah buat.
Alright, okay. So kebiasaannya dia akan letak kat situ sebagai untitled project. Okay, so maybe you guys boleh ubah yang this one bagi kepada nama you just for sake of this class. Okay. Okay. So saya tukarkan nama dia kepada nama saya dan saya sambungkan dengan DaVinci Resolve. Alright. Okay dah? Dah. Okay, right. Lepas tu kita tekan create. Bila tekan create, dia akan pergi di screen lah. Okay, dia akan pergi pada screen yang ni. Boleh nampak kat screen je? Kau masih lagi nampak yang sama? Awak nampak yang sama ke ataupun dia dah ubah skrin? Saya dah masuk dalam projek Excel. Kejap saya Windows. Okay. Alright. Okay. Okay. Right Okay. So ini adalah kita punya first interface whenever bila kita dah create kita punya project dan kita dah masuk dekat dalam kita punya DaVinci Resolve. Alright, okay, ini adalah dia punya screen lah dan sebagainya. Alright, okay. So kalau tengok dia punya environment sama sahaja macam software yang kita pakai Adobe Premiere sebelum ni. Okay. So atas dia akan ada dua screen yang dia akan split. Okay. Lepas tu bawah ni akan ada timeline. Okay, basically ini adalah common kepada semua software video editing. Awak buka Filmora pun sama, awak buka Final Cut Pro pun sama, kita buka Adobe Premiere pun sama, kita buka DaVinci Resolve pun sama. Almost, okay. Almost software yang editing video dia akan ada macam ni. Cuma ada certain part of the software yang dia akan ada perubahan lah yang tak sama. Indicate that particular perubahan tu adalah khas untuk dia orang punya software sahaja semata-mata. Okay. So kita tengok dia punya interface. Okay, kita akan mula pada sebelah kiri. Okay, sebelah kiri tu kalau perasan dia ada satu Windows tu yang ditulis kat situ Windows no clip in media pool. Dan kalau tengok dekat sebelah atas tu, okay, dekat sebelah atas tu memang dia dah tulis kat situ media pool. Maksudnya bila media pool tu kita tekan, dia akan terus buka Windows Media Pool. Okay. Function Windows Media Pool ni adalah di mana segala kita punya media ataupun kita punya video-video yang kita dah shoot, audio-audio, lagu, sound, grafik dan sebagainya, semua kita akan letakkan dekat dalam kita punya Media Pool. Dekat situ nanti kita akan grabkan kita punya media dan video-video kita yang kita ada lah. Okay, dekat kita punya Media Pool. Alright, okay. Lepas tu yang kedua kita ada synchronize bin. Okey, kalau perasan second tu ada synchronize bin. Lepas tu kita ada transition, kita ada title dan kita ada effect. Ini adalah common kebiasaannya dia. Yang benda ni saya akan tunjukkan awak nanti sebab kalau saya tunjuk sekarang ni mungkin awak tak nampak. Saya akan tunjukkan sampel nanti waktu yang transition, title dan juga effects. Okey. Ini adalah kita punya first. So jadi media yang kita dah import semua akan keluar dekat sini. So dia sama juga macam software yang sebelum ni saya ajar awak. Dia akan boleh memudahkan kita sekiranya kita boleh buat bin. Bin tu ataupun folder lah. Okay, kita boleh buat folder dengan lebih awal. Bila kita boleh buat folder dengan lebih awal, kita boleh susun. Okay, scene by scene ataupun shot by shot ataupun day by day. Supaya senang kita nak grab. Okay, hari ni shoot yang ni. Okay, masukkan dalam kita punya timeline. Yang ni shoot yang ni. Okay, itu dalam. Jadi kita punya penyusunan tu lebih senang dan senang kita nak cari which part is which part dekat dalam kita punya editing proses. Alright, okay? Boleh? So far okay boleh? Boleh. Alright, okay. Lepas tu kita tengok pada sebelah kanan kita.
Okey, sebelah kanan kita ada skrin yang berwarna hitam kosong. Okey. Yang skrin berwarna hitam kosong ni adalah di mana yang segala video yang ada dekat atas timeline ni akan dimainkan ataupun didisplaykan dekat di atas yang sebelah kanan ni. Okey. So apa yang kita main kat sini semua akan keluar kat sini nantilah. Okey. Yang di mana dekat sebelah atas tu ada pelbagai button sikit. Yang mula atas tu kita ada quick export, full video, full screen, lepas tu inspector. Okey. Yang inspector ni sangat-sangat penting. Okey, nanti saya akan tunjuk awak kenapa dia sangat-sangat penting. Yang full screen ni kurang sikit, yang quick export ni pun kurang sikit lah. Okey. Lepas tu bawah tu kita ada nombor yang 00000000. Okey, yang ni saya dah explain kat awak dulu. Kita ada frame, second, minute, hours. Okey. Lepas tu kita punya rendering. Okey, rendering punya apa ni kita panggil rendering punya size. Rendering punya size ya. Bukan rendering punya size. Dia macam mana kita nak panggil ratio. Something like that. Ratio ke dan sebagainya. Yang di mana apa benda yang main dekat atas timeline ni kita nak dia display resolution dia berapa dia punya size. Adakah kita nak dia bagi full size, okey ke, ataupun half, partial ke, ataupun nak panggil quarter ke. Kat sinilah kita nak adjust kita punya sizing dan sebagainya. Okey. Lepas tu hujung ni kita punya volume. Okey, volume bar. Volume bar ni adalah tempat kita nak melihat kita punya audiometer lah. Audiometer kita ni cantik ke tak cantik, ataupun slow ke, ataupun kuat. Dia punya audiometer. Okey, boleh? Boleh. Boleh kita continue Boleh. Alright, okay. Lepas tu bawah tu, dekat bawah tu adalah kita punya timeline. Kalau nampak ada banyak button tu, yang di mana button-button tu yang dekat sebelah atas ni. Okay. Button-button yang dekat sebelah atas ni, sekejap mana saya punya mouse. Okay, button-button yang dekat sebelah atas ni banyak yang tak boleh berfungsi. Kenapa tak boleh berfungsi? Sebab kita tak ada media dekat pool dan kita tak ada media yang kita letak ke atas kita punya timeline. Okay. So once kita dah ada kita punya media dan sebagainya, bila kita letak atas kita punya timeline, barulah certain button tu dia akan menyala, indicate the functional of kita punya button tu lah. Right, okay. So dekat dalam timeline kita ni, okay, dekat timeline kita ni, dekat sinilah akan ada display kita punya audio dengan video. Okay, kalau perasan tengok kat saya punya timeline ni, dia ada dua movie head. Satu movie head yang sebelah kiri ni, ni satu. Satu lagi movie head yang dekat sebelah kiri ni, dekat sebelah kanan ni. Apa beza dia? Yang this one dengan yang this one. Nampak kan saya punya mouse kan? Nampak. Apa beza dua-dua tu? Apa beza dua tu? Saya pun tak tahu sih. Alright. Okay. Kalau ikutkan sebenarnya kita tak boleh gerakkan kita punya timeline sebab kita tak ada kita punya footage. Tapi sebenarnya yang dekat atas ni dengan yang sini adalah benda yang sama. Okey. Cuma ini size dia lebih kecil lah dan lebih besar. Apa kan? Kecil macam mana? Dia lebih besar dia punya pembayang dia. Yang dekat sini yang lebih detail kita punya shot kita kat sini. So kalau kita klik ni, kita nak pergi jump lebih cepat, kita boleh klik yang atas. Tapi yang dekat bawah ni adalah lebih detail. Dekat mana kita punya shot dan sebagainya. Okay, boleh nampak clear? Okay, next. Lepas tu kita nak tengok yang bawah ni. Alah, hilang pula. Okay, yang bawah ni. Yang bawah ni paling penting. Kalau perasan, awak tengok kat bawah tu dia ada banyak button. Okay,
dia ada button yang first tu, dia ada satu button yang di mana kita punya media, lepas tu kita punya cut, lepas tu kita ada kita punya edit, lepas tu kita ada kita punya fusion, lepas tu kita ada kita punya color, lepas tu kita ada kita punya fairy light. Okey, lepas tu last sekali kita ada deliver. Okey. So apa yang dia buat dekat dalam ni, dia menggunakan konsep sama macam dalam Final Cut Pro dan juga Adobe Premiere, yang di mana dia menyusun based on pada apa kata apa kebiasaannya editor ni dia akan buat, flow dia macam mana. Okey. So kalau kita tekan pada media ni, okey, normally dekat media ni lah kita import kita punya media kita punya lagu, video dan sebagainya, kita playback, kita check dan sebagainya semualah. So once kita dah import kita punya media tu, kita pergi pada cut ni. Dekat cut ni lah kita ambil media kita masuk kat sini, kita buat rough cut. Okey. Rough cut tu adalah di mana kita dah ada kita punya media ni, kita susun betul-betul, kita pun just potong-potong biasa je, ataupun kadang-kadang selalunya rough cut ni orang tak ada potong sangat lah. Orang just potong yang bahagian yang dia cakap sebelum action tu dengan yang lepas dia cakap cut tu. Okey. Kita potong-potong dan kita akan susun kat sini. Yang ni belum edit lagi dia just susun sahaja. Okey. So once dah susun, barulah kita mula edit. Bila kita tekan edit, barulah kita akan mula edit. Kita tengok dia punya environment pun berbeza. Okey, baru kita start edit. Dekat edit ni lah baru kita betul-betul precise. Kita nak edit kita punya video ni macam mana? Nak potong kat sini ke, 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 nak letak effect ke dan sebagainya, kat sini baru kita edit. Okey. Once dah siap semua all editing ni, barulah kita masuk dekat bahagian Fusion. Okey. Fusion ni adalah di mana digunakan sekiranya kita nak letak effects pada kita punya video, ataupun kita nak letakkan teks dan sebagainya. Tapi sebenarnya teks boleh letak kemudian, tak ada masalah. Semua kat sini lebih kepada effects lah. Kalau kita plan kita nak letak effects dan sebagainya, kita boleh letak kat sini kalau kita nak tengok kita punya effects lah. Okay. Lepas dah settle, kita masukkan effects kita pada kita punya video. Macam you nak masukkan blur lah, you guys nak masuk apa tu, zoom in zoom out lah. Okay, semua masuk kat sini. Lepas tu baru kita masuk yang page yang sepatutnya you guys masuk, iaitu color. Okay. So dekat page color ni sebenarnya dia ada banyak sangat functional yang berkemungkinan you guys tahu, berkemungkinan you guys tak tahu. Cuma sekarang ni saya tak boleh tunjuk sebab apa, kita tak ada footage. Saya tak upload pun footage lagi. Kita tak ada footage untuk kita buat sampel. Tapi bila kita saya dah tunjuk you guys macam mana nak buat, nanti you guys akan faham kenapa kita kena pakai DaVinci Resolve untuk kita buat kita punya color. Okay. Lepas settle kita punya color, barulah kita masukkan kita punya audio. So audio ni dia akan susun based on pada kita punya yang audio kita set lah. Kalau ada satu, kalau ada dua lah dia akan buat. Okay, kita masuk, kita tengok meter kita naik macam mana, kita pasang lagu dan nanti dia akan susun kat sini lah. Okay. And the last one, once dah semua complete, dah settle, barulah kita pergi pada gambar yang last sekali tu, iaitu gambar Space Shuttle, iaitu untuk kita nak export kita punya video. Okay. So bila kita nak export kita punya video tu, okay, bila kita nak export kita punya video tu, kalau tengok pada custom yang sebelah kiri ni, kita ada macam-macam. Kita ada H2.64, H2.64 Hyperdeck, H2.65 ProRes. Lepas tu adalah yang kita adjust ni lah. Okay. Yang kalau perasan dekat situ juga ada yang di mana kita boleh adjust kita punya formatting, kita punya sizing, video, audio ataupun kita nak buat file. Okay. Dan kita selalunya kat sini kita akan leave it as a yang dia preset lah. Okay. Ataupun kalau awak nak ada custom kat atas ni, awak boleh custom lagi, tengok. Okay. Nak masukkan terus kat YouTube pun boleh, nak masukkan dekat Vimeo boleh, TikTok boleh. Okay. Ataupun software-software yang lain lah, kalau kita nak masukkan dengan lebih mudah. Semua ada kat sini. Alright. Lepas kita tekan render, lepas kita dah masuk ni, kita tekan render. Bila kita klik pada render, dia akan keluar pada sebelah kanan ni. Satu stage. Okay. Boleh? Boleh. Okay, sekarang ni kita tak ada footage. So, saya nak... Hari tu saya bagi footage apa Sekejap.
Okey, sekejap sekejap saya upload satu footage untuk awak. Sekejap saya upload satu footage untuk awak. Oh, Woi, Ma. besar weh kura-kura dia. Umpan dia. Okay, alright. Saya dah upload satu footage dekat awak punya Google Classroom. Cuba tengok dekat week 4. Okay, ada satu footage. Minta awak download, lepas tu kita import footage tu. Ada gambar video dekat kawasan bukit, lepas tu ada tasik kecil. Download dulu.
Okey dah? Dah. Dah alright, okay. So, sebelum kita nak upload tu, kita pergi dekat kita punya media file tu. Okay, ni media file. Okay. So, kalau dekat media file ni, kita akan tahulah kita punya media storage kita macam mana dan sebagainya kat mana kita nak cari. Okay. So, apa saya nak you guys buat adalah, dekat bawah sebelah kiri ni, awak akan nampak ada master. Dia tulis master. Betul? Betul. Okay, dekat sini saya nak you guys right click, buat new bin. Okay, so kita namakan dia sebagai scene 1. Scene 1. Okay, new bin. Nanti dia akan create lah kita punya folder-folder. Dia sama macam yang kita buat dekat dalam Adobe Premiere. So bila kita ada folder-folder tu, kita boleh indicate, okay, folder ni scene 1, folder ni untuk grafik, folder ni untuk voice over, folder ni untuk apa tu, music background, folder ni untuk scan. So kita buat folder kita semua dekat sini dulu. Alright, okay. So kita dah buat kita punya folder by scene 1. Okay. Lepas tu dah ada folder kat sini. Okay. So folder ni sebenarnya kalau you guys nak tukar color boleh, right click, just right click. Okay. You guys boleh tukar color dia, nak bagi indication untuk memudahkan untuk you guys nak cari balik, pakai biru. So nanti dia akan tukar warna biru. Tukar warna biru tak color tag? Patut tukar warna biru. Tak tukar warna biru Sekejap tengokkan lain. Tak tukar color. Sepatutnya tukar color. Mungkin footage dekat dalam ni lah kan. Footage dalam ni dia akan tukar color. Okay, tak apa. Alright, okay. So once kita dah ada folder ni, kita double click dalam folder ni. Okay, maksudnya kita berada dekat dalam scene 1 dah. Nampak dia tulis scene 1. Nampak ni? Dia tulis scene 1. Kalau nak return to master, klik pada master, dia akan return to master. Okay, bila kita masuk dalam folder ni scene 1, dia akan ada scene 1. So bila kita ada scene 1 kat sini, barulah kita import kita punya video tadi. Okay, so untuk import sama juga, kita boleh pergi dekat atas ni file, lepas tu kita import. Okay, lepas tu dia ada macam-macam option tau. Import bin, import media from XML, import timeline, subtitle, pre-confirm EDL, bash list EDL. Okay, so kita nak ambil adalah import media, ataupun kita punya dalam Windows kita panggil Control I, dekat dalam ni Command I. Okay, so import. So kita pergi dekat mana kita simpan kita punya video tadi. So tadi saya letak dekat atas desktop. Okay, so tekan import, masuk. So dia akan keluar perkataan ni. Okay, ada tak keluar yang ni? Dia akan ada indication, dia akan minta dekat kita change project frame rate. Okay, the selected clip have different frame rate to the project. Would you like to change your timeline frame rate to match? Okay, you can undo this action. Okay, so sebenarnya masa kita create kita punya project tadi, memang dia dah ada dia punya own setting. Okay, yang dia dah setkan lah. Okay, dan sebenarnya kita boleh setkan kita punya setting tu lah. Dan mungkin waktu kita dengar yang setting yang dia bagi tu tak sama dengan kamera kita punya setting. So bila kita kata tak sama kamera kita punya, Dengar. Sorry, dengar. Dengar. Okey, Dengar je. Sekejap, hilang pula. Okey, Audio dekat awak punya tu ada keluar tak? Apa tu? Pop-up menu. Dia keluar tu change project frame rate, ada tak? Ada. Okey. So dekat sini kita boleh tukar. Kalau rasa kita tak tukar, kita maintain sahaja. Kita tulis tu don't change. Sebab kadang-kadang kita dah set, mungkin for example kita shoot pada frame rate lain tapi kita nak setkan pada frame rate lain. So jadi kat sini tak payah change, kita maintain je don't change. Okey. Lepas tu kita klik pada don't change. Alright, okey. Dah settle, klik pada don't change.
So kita punya footage ada dekat atas kita punya media lah. Maksudnya asal tadi sini ada media pool. So dekat kita punya media. Alright, okay. So dekat sini kita boleh klik pada media, kita boleh tekan play kalau kita nak play. Okay. So overall dekat sini kita boleh nampak apa kita punya setting yang kita dah gunakan untuk kita shoot kita punya video ni. Contoh for example, saya tak klik apa-apa, dia tak ada apa-apa info pada sebelah kanan ni. Once kita klik pada kita punya ni, dia akan keluar. Shoot apa nama dia, dia punya frame size dia apa, dia pakai ni apa, frame rate dia berapa, size video tu berapa, dia punya apa tu, audio dia macam mana, okey berapa channel. Lepas tu dia siap dia bagi tahu kita kat sini apa indication, date shoot pun semua dia akan bagi tahu secara detail. Dan bila kita playback kat sini pun dia terus indicate kita punya volume. Volume kita ni elok ke tak elok, macam mana meter volume kita, okey ke tak okey. Sebelah meter ni kita ada waveform. Dekat waveform ni pun kalau kita play, dia mungkin akan ada keluar waveform. Kalau tak ada keluar waveform tak apa, tak jadi masalah. Okey. So meter ni normally akan keluar meter lah dekat sini untuk indicate kita punya audio kita. Alright, okay. Boleh? Okay. Once kita dah ada dekat kita punya media pool ni, lepas tu kita pergi kat bawah, kita tengok kat situ kita ada cut. Okay, kita masuk dekat bahagian cut tu. Okay. Yang tadi dekat kita punya media pool kita tak masuk dekat timeline lagi tau. Ini baru kita nak masuk dekat dalam kita punya timeline. So dekat sebelah kiri atas ni adalah kita punya media. Okey, kita punya media pool lah. Okey. Dekat sebelah bawah ni adalah kita punya timeline. Okey. So apa kita perlu buat? Kita klik pada kita punya footage, kita drag dia, letakkan dekat bawah. Lepas tu dia akan keluar dekat kita punya timeline. Dia akan jadi 2. Okey. Dia ni tak macam software-software lain. Software-software lain, timeline ni selalunya letak kat awal. Dia tak letak kat awal. Dia memang tak tengah-tengah. Tapi by the time kita edit kita punya video tu nanti kita akan perasan lah. Dia akan ada perubahan-perubahan dia. Okey. So dekat sini nampak bila kita scrub over kita punya video, kita akan nampak yang ada video kat situ lah. Yang dekat atas ni pun bergerak laju, yang bawah ni pun bergerak. Okey. Ini baru cut Cut maksudnya kita nak potong dulu. Kita belum edit lagi. Kita nak buat rough cut. Okey. So kalau macam for example kita playback balik video ni. Okey, kita ada visual yang di mana kita ada pokok, kita ada awan. Lepas tu kita ada bukit-bukit ataupun gua batu kapur. Lepas tu kita ada air. Lepas tu kita ada boat. Okey. Right, okey. So inilah visual yang kita ada dan sound yang kita lagging. Sangkut Ada. Lepas tu Ada. Dengar? Alamak.
Ada. Sorry. Ada. Ada. Sekejap Ya. Tadi awak start kat mana? Ada pokok. Start pokok air. Okey, sekejap Pokok air. Okey. Okey, so dekat sini kita ada pokok, kita ada air dan sebagainya lah. Okey. So kita boleh letak kita punya video dan kita akan nampak lah kita punya video kat sini. Okey. So selalunya dekat bahagian card ni adalah di mana kita susun-susun kita punya video. Okey. Kita susun kita punya video. Kalau kita nak buat rough cut dekat sini pun kita boleh buat rough cut. Contoh rough cut dekat sini, kalau macam for example, boleh tak kita buat rough cut Okey. Selalunya sini susun lah. Kita susun. Kita nak tengok video yang mana kita nak dan sebagainya. Alright. Okay. So lepas habis kita buat kita punya penyusunan video kat sini. Alright. Okay. Sekejap barulah kita pergi kepada tab yang seterusnya, iaitu kita punya tab edit. Okay. Kita klik pada kita punya tab edit ni. Dekat edit ni lah yang menjadi kebiasaannya yang kita tengok. Betul? Sama tak macam software-software lain? Okay. Alright. Okay. So kalau tengok pada apa yang saya ada ni, okay. So dia akan ada indicate warna biru dengan warna hijau. Biru adalah video, warna hijau ni adalah kita punya audio. Itu menjadi kebiasaannya lah. Dan pada sebelah kanan ni saya punya inspector ni dia terbuka. Mungkin awak punya tertutup, tapi saya punya inspector ni terbuka. Inspector ni adalah kita punya data berkaitan dengan kita punya video lah. Sekiranya kita nak buat adjustment apa benda, ni adalah berkaitan dengan kita punya video. Dan kita punya window screen ni kita boleh ubah dia punya size. Kalau perasan dekat atas kita punya timeline ni ada macam pembaris-pembaris tu, yang garisan-garisan pembaris tu, letak je mouse awak di atas line dia warna hitam tu, nanti dia akan keluar ni. So you guys boleh besar, kecil lah, you guys ikut nak size mana. Alright. Okay. Ikut pada kesesuaian you lah. Okay. Lepas tu juga, sekiranya dekat timeline awak ni tak sama macam saya tak tahu timeline awak macam ni yang ada gambar macam ni. Betul ke sama macam saya? Sama-sama. Okay, Sama je. kalau macam ni, kalau tak nak, macam setengah ada orang dia nak tengok apa dia punya footage dia ni, kita boleh gerakkan footage. Ada setengah orang tak nak. Saya tak suka tengok footage dekat timeline ni. Apa saya buat, saya adjust, saya turunkan size video ni kepada saiz kecil. Ini pun saya letak saiz kecil sebab mudah untuk saya nak edit. Nak tukar kat sini. Sebelah kiri ni awak akan nampak ada arrow functional untuk timeline. Klik pada arrow ni, nanti dia akan bagi tahu lah yang kita punya timeline tu kita nak dia macam mana. Dia punya sizing macam mana. Nak tengok yang boleh display video pun boleh. Nak tengok yang boleh display audio punya ni pun boleh. Terpulang. Saya jarang, saya selalu pakai yang kecil ni lah. Okay. The ideology is yours. Okay. Lepas tu katalah macam for example nak tu takkan setiap kali kita nak. Awak boleh zoom. Okay. Dekat sini sebelah ni kita ada function zoom. Kalau tengok dekat sebelah kanan ni ada plus minus ni. Ini adalah untuk kita nak zoom kita punya timeline. Okay. Dan kita nak zoom out kita punya timeline. Okay. Kita boleh tukar lah. Kita nak zoom in dengan zoom out. Okay. Alright. So dekat sini kita boleh tekan kita punya play untuk kita nak mainkan. So tekan spacebar untuk play. Dan dia akan mainkan kita punya video lah. Sampailah video yang last terakhir. Dan dia akan stop. Ada setengah-setengah software, walaupun video tu dah terakhir, dia akan sentiasa run je. So apa dia orang buat, dia letakkan tim point. Maksudnya sekiranya ada video selepas ni, walaupun dah ada kosong, kalau ada video dia akan continue main sampai video tu habis. Sekiranya tak ada, dia akan berhenti pada last kita punya frame yang kita dah setkan dia. Alright. Okay. So dekat sini adalah kita punya video. Okay. Alright.
Okay, now apa kita nak tengok? Kita nak pergi tengok pada kita punya inspector, video inspector pada sebelah kanan. Okay, so kalau tengok pada video inspector ni, bila kita select kita punya video ni, okay, dia akan keluar kita punya video inspector. Kalau tengok dekat video inspector tu dia ada macam-macam. Video, audio, effects, transition, image dan juga kita punya file. Okay, so yang menyala sekarang ni hanya adalah video dan audio. Video effects, transition, image dengan file ni ada. Effects, transition dengan image dia tak nyala. Okay, hanya video dengan audio saja menyala. Sebab dekat sini memang ada video dengan audio saja. Okay, so dekat sini dia ada macam-macam. Transform, cropping, dynamic zoom, composite. Okay, lepas tu speed change, stabilization, lens correction, retiming and scaling dan juga super scale. Alright, okay. Manakala audio sama juga, kita ada volume, kita ada pan, kita ada dialogue leveler. Lepas tu kita ada pitch, kita ada speed changer, equalizer dan sebagainya lah. Alright, okay. Dekat sini kita boleh fine tune lagi kita punya gambar kita nak macam mana. Alright, okay. Kalau macam for example, kita boleh tukarlah kebiasaannya kalau macam kita buat. You guys nak tukar dia punya size ke, you guys nak zoom in, zoom out ke, you guys nak tukar dia punya rotation ke, angle, memang you guys boleh buat pada transform. Itu memang kebiasaan. Mostly every single software memang ada. Alright, okay. Yang saya nak tunjuk dengan you guys tu adalah kita punya stabilization. Okay, kalau tengok paling bawah tu, scroll bawah, cropping awak tahu, dynamic ni awak tahu, composition ni kalau kita tukar, kalau kita ada double layer, kalau kita tukar ni baru kita ada effect lah. Ni kita pakai normal saja. Lepas tu speed change ni. Okay, speed change ni sekiranya kita shoot high frame, kita shoot 120 frame per second, dekat sinilah kita nak tukar kita punya frame speed. Sebab bila dia masuk kat atas timeline ni dia akan baca biasa, dia akan read biasa. Tapi bila kita shoot slow motion, kita tukar change speed kat sini, jadi dia akan panjangkan awak punya footage. Okay, itu adalah speed change. Ni dia tak on lagi, that's why dia warna kelabu dekat speed change. Yang bawah ni kita tengok stabilization. Okay, stabilization. Okay, dalam stabilization ni sebenarnya setiap satu software basically dia memang ada stabilization dia masing-masing. Macam hari tu dekat dalam Adobe Premiere hari tu, kita gunakan function yang kita panggil sebagai warp stabilize. Okay, kita kena pergi effect, kita kena ambil warp stabilize, baru kita boleh stabilizekan kita punya footage. So dekat dalam ni dia memang dah pre-build. Dia tahu okay, orang ada footage, orang akan buat stabilize, orang akan footage, orang akan buat stabilize. So apa dia buat, dia bake terus kat dalam ni, iaitu dekat stabilization terus ada dekat functional inspector ni untuk kita terus boleh pakai. Okey, kalau tengokkan pada kita punya footage sekarang ni, tak adalah kita kata tak stable. Okey, consider stable. Apa? Sebab dia footage ni di shoot menggunakan DJI yang ada gimbal lah. So dan pergerakan dia tidak berjalan, dia hanya static saja. So tak adalah nampak kita nak pakai stabilize saja. Stabilize sangat. Okey, tapi sekiranya kita ada satu footage kita ada satu footage yang membuatkan untuk kita nak ada stabilize, so awak boleh menggunakan function stabilizer ni. Okay, stabilization ni untuk kita nak stabilize, kita select kita punya footage, lepas tu ada button stabilizer ni, kita klik pada button stabilizer, nanti dia akan stabilizekan kita punya footage. Kalau ada gegaran tu dia akan cuba reduce that shakiness. Kalau ada macam shaking tu dia akan reduce dia punya shakiness tu jugalah. Okey, kiri kanan, atas dan bawah. Tapi dia bergantung pada how hard is kita punya footage tu punya shakiness. Macam saya bagi tahu jangan terlampau rely on pada software. Sedangkan dekat set awak tak buat. Awak cakap tak apa, nanti kita buat je gegar, nanti software boleh settle. Tak. Software tak boleh cater semua. Dia hanya certain part saja software boleh cater. So you have to remember that. Alright, okay. So lepas tu bawah stabilization ni kita ada kita punya lens correction, lepas tu kita ada retime, lepas tu kita ada super scale. Yang ni jaranglah kita guna. Okay. Lepas tu habis yang video ni, kita tengok yang sebelah kanan dia kita ada audio. Okay. So kita ada audio ni biasalah, audio, pan, dialogue leveler, pitch, speed changer ni dan juga equalizer. So equalizer ni kita boleh tune kalau kita ada kita punya own setup equalizer. Kalau tak ada kita biarkan saja. Yang saya nak tunjuk awak tu yang this one, dialogue leveler.
Okey, kebiasaannya, okey, bila kita shoot, kita punya footage memang akan ada orang yang bercakap. Okey, memang ada orang bercakap. So bila ada orang bercakap, dia tahu normally orang yang bercakap ni kita akan fine tune dia punya audio ketika dia sedang bercakap. So apa yang dia buat dekat sini, dia dah include sekali iaitu dialogue leveler. So kalau awak tekan on pada dialogue leveler ni, okey, dia awak tengok dia akan bagi tahu kat situ ada benda-benda yang dia dah buat siap. First dia akan reduce loud dialogue, okey, dia akan reduce yang mana yang high pitch dia akan reduce. Lepas tu dia akan naikkan yang soft dialogue. Okey, maksudnya kadang-kadang setengah orang dia awal dia cakap slow, lepas tu belakang tu dia cakap kuat. So apa dia buat, dia akan maintain, dia akan reduce yang tinggi, dia akan naikkan ataupun dia akan lift up yang soft punya tu. Lepas tu dia siap buat background reduction. Dia bukan buat cancellation dia buat background reduction. So dia akan cuba kurangkan bunyi-bunyi yang mengganggu kita punya dialog. Okey? Itu sekiranya kita ambil allow wider dynamic. Maksudnya kita pakai dynamic dan kita ambil dia punya sound yang secara surround. Kita boleh juga tukar mood dia kepada mood-mood yang lain. Kalau tengok kat situ kita ada optimize, moderate level, more lift for lower level ataupun lift soft whisper source. Okay. So dia tahu situasi-situasi yang kebiasaannya kita gunakan whenever kita shoot dan kita edit dekat dalam kita punya software. Yelah biasa kadang-kadang kita cakap macam kita berbisik. Berbisik tu kadang-kadang dia tak berapa dengar. So kita boleh naikkan kita punya bisikan tu supaya orang akan lebih clear cut macam mana sound sebenarnya. Okay. So secara commonnya kita boleh stay dia setkan kepada allow wide dynamic. Okay. So yang ni dia akan reduce dan yang tu kita boleh maintain saja. So bila kita playback balik berkemungkinan akan ada reduce some of the sound. Ada tak? Okay, kalau ada perubahan yang bagus lah. Kalau tak ada, kita kena fine tune lagi based on pada apa yang kita nak ubah. Okay. Setakat ni, okay tak? Boleh? Boleh. Boleh Alright, okay. So apa kita nak buat sekarang ni adalah kita nak belajar cara untuk memotong. Okay. So untuk memotong, okay, simple saja. Kita gunakan shortcut key dia adalah huruf B. B pula. Sorry Okay. Kita guna shortcut key dia adalah huruf C. C for cut. Okay. Kita gunakan cut. Nanti dia akan keluar gambar macam razor. Tapi yang dekat dalam AirDrop tu dia keluar macam pizza blade kan. Dia akan keluar cut. So kita cut dekat bahagian yang kita nak. So saya cut bahagian depan ni sikit, saya potong. Okay. Saya delete. Okay, dan saya lekat yang saya potong yang ujung ni sikit. Sebenarnya tak payah potong pun, tapi saya nak tunjuk cara kita potong lah. So tekan C, lepas tu kita klik kat bahagian mana kita nak potong, kita klik pada kita timeline, lepas tu kita dah boleh potong. Kecil sangat saya punya ni ke apa? Okay, saya potong. So dia akan jadi pendek ni lah. A very short clip. Okay. Boleh tak? Jadi tak potong? Jadi. Jadi tak potong jadi Right. Okay. So kita akan stop kita punya kelas sampai ni saja dulu. Okay. Sebab saya ada meeting lepas ni. Okay. Dan kita akan sambung balik kita punya kelas minggu selepas raya. Besok tak ada kelas Besok sebab besok pun saya ada meeting juga. Kita akan sambung pada minggu selepas raya. So nanti yang kita buat hari ni semua ni dirakam Semua ni dirakam. Nanti saya akan upload ke dalam Google Classroom untuk awak recap balik, tengok balik macam mana benda ni dibuat. Okay. So by the time ni saya minta you guys
cuba self study sikit macam mana kita nak buat kita punya pemotongan. Kalau ada klip-klip ataupun video-video lain, cuba tambah dan belajar macam mana untuk potong dan sebagainya, supaya nanti next class tu kita boleh pergi dengan lebih laju sikit nanti. Boleh? Boleh. Alright. Okay, ada soalan tak? Macam kalau diberi pilihan kan, kalau saya kan, kalau tak guna Final Cut Pro lah, pilihan saya lebih kepada Adobe Premiere Pro ke DaVinci ni? Dia bergantung kepada apa projek yang saya buat. Sebab setiap satu projek tu dia memberi impact yang berbeza dengan software yang berbeza. Contoh kalau macam for example, sekiranya saya akan buat advertisement, iklan, memang ada klien dan sebagainya, memang saya akan pakai DaVinci Resolve. Kenapa saya pakai DaVinci Resolve? Sebab DaVinci Resolve saya akan pakai kamera untuk saya shoot log. Dan log untuk the best coloring memang saya kena pakai DaVinci Resolve lah. Okay. Tetapi sekiranya saya buat video untuk biasa-biasa, macam for example saya buat untuk kelas, video kelas, saya buat video untuk just orang kata apa, sambutan hari raya ke ataupun sambutan merdeka ke, yang biasa-biasa ni, ucapan biasa ni, saya akan pakai Adobe Premiere. Sebab Adobe Premiere tu dia punya audio punya functional tu lebih precise sikit berbanding dengan yang this one. Yang bukan kata ni tak precise, ni precise. Tapi awak banyak kena manual, kena adjust manual. Tapi yang dekat dalam Adobe Premiere, kita just klik button je one time terus hilang. Yang ni kalau DaVinci Resolve kena manually sikit, dia kena adjust manual. Itu je. Dia bergantunglah pada projek apa yang saya dapat. Sebenarnya untuk jadi seorang editor, saya beritahu, untuk jadi seorang editor, awak tak boleh ada satu setkan dalam mindset awak tu, okey, aku memang akan pakai DaVinci Resolve lah sampai bila-bila, ataupun aku akan pakai Final Cut lah sampai bila-bila. Tak. You kena ada setkan yang mindset you, yang di mana you guys kena cuba try semua software dan cuba rebalancekan semua software. Sebab kita tak tahu, berkemungkinan satu hari nanti company yang buat software tu dia collapse, ataupun software yang awak pakai tu tak boleh pakai. Dan awak ada option lain je. Contoh for example, konon lah, kata for example awak tengah buat projek ni, ni tengah projek ni, tengah shoot sempena cuti-cuti negeri Perak. Ni awak tengah shoot ni, shoot ni, shoot online nak buat live ni. Petang ni menteri besar nak tengok. Tengah edit ni awak dah biasa pakai DaVinci Resolve. Tiba-tiba nak katakan awak punya laptop yang DaVinci Resolve ni tiba-tiba bateri habis, ataupun tiba-tiba orang kata apa, tak boleh on. Tak boleh on. Okey. So laptop yang tinggal hanya adalah laptop yang awak boleh edit menggunakan Premiere Pro saja. So macam mana awak nak buat? Option tu kalau awak tak belajar software lain. So nak tak nak awak kena belajar juga software lain. Tapi basically bila saya belajar, saya tengok software lain, dia tak lari banyak pun, dia lari sikit je. Timeline masih lagi sama, yang depan ni masih lagi sama. Cuma awak nak kena tahu, yang nak kena belajar adalah apa dia punya features yang setiap software ni bagi. Apa Premiere Pro bagi features, apa Adobe Final Cut Pro bagi features, dan apa DaVinci Resolve bagi features. Itu yang kita kena fokus. Yang lain semua sama, tak ada beza pun. Alright, okay? Okay. Lain ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada Tak ada soalan tu. Alright, okay. So hopefully that you guys boleh try and error you guys punya software tu. Ambil time ni, besok pun tak ada kelas, minta you guys adjust balik you guys punya time tu, try and